Cantiknya Allah. Cantik tak? Cantik. Terima kasih. Bersama saya lagi dalam Deko RM1. Okey, ni episod 5 dah. So kita dekat area baru. So kita nak cari lagi siapa yang kita nak buat rumah dia. Kita nak cantikkan dinding ni lagi. Episod 4, komen sampai 900 weh. Macam-macam tempat daripada Sabah pun ada, daripada Kedah pun ada, Pahang, satu Malaysia komen. So, kita ada next project tau. Next project is, kita akan cari daripada semua komen ni rumah. Salah satu komen kita akan pilih, kita akan buat rumah dia. So, kalau korang nak terpilih jadi next kita punya renovation, korang komen kat bawah ni. Terima kasih banyak. Kita nak sambung, kita nak cari lagi. Saya nampak macam ada akak tu, dia menjual kat belakang. Jadi tunjuk sikit dik. Akak tu. Dia. Okey, jom kita tanya akak ni. Kak, Assalamualaikum. Nak tanya sikit boleh? Akak rumah kat sini ke? Ya. Tingkat berapa? Tingkat 2. Tingkat 2. Kak, saya daripada Dolma. Dia company deko. So saya sedang mencari satu rumah untuk kita deko satu dinding area rumah dia dengan harga RM1. Oh, Akak nak tak? masalah kerja. Oh, akak kerja ke? Kerja. Lagipun ni diorang nak cuci bangunan. Oh, ya ke? Sebabkan akak jual makan-makan tu busy, kita cari lagi. Saya rasa kita yang terjah tingkat atas. Tengok tu kat atas. Tinggi nak naik ni. Tak apa, kita cuba. Let's go. Okey, kita dah cari daripada tingkat 1 sampai tingkat 2. Sekarang kita nak tingkat 3 pula. Tengok. Orang tak ada, orang tak jumpa. Okey, kita tengok. Mana lagi yang kita boleh pergi. Dia pun pagar. Kak, bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, akak busy ke? Jauh nak keluar ni. Keluar. Boleh tak saya minjam masa 5 minit? Tak apa dek? Okey, saya Iman. Saya Iman daripada Dolma, company decoration. So, saya ni datang ada hajat. Saya nak datang rumah abang ataupun akak. Lepas tu kita orang nak deko satu dinding rumah dengan harga RM1 saja. Betul ni. Betul bang, tak tipu, betul. Oh. Tak. Kita kan memang, kita orang dah buat banyak rumah dah. So yang kalau akak terpilih, akak akan jadi rumah yang kelima kita buat. Kalau abang akak setuju, boleh tak saya nak lawat rumah kejap? Betul ke singgit ni? Betul, saya tak tipu. Boleh. Boleh. Boleh kan? Okey. Okey, jom. Abang Rashid nak keluar tak? Kita ni kalau kata awak suka cakap kita ni lah kita awak tunjukkan dulu kalau kata ni kita ni lah. Okey, boleh. Okey, abang akak setuju. Masuk. Boleh, apa kak? Masuk. Tengok kita punya ni. Tengok sikit lah rumah. Tak apa kak. Assalamualaikum. Malam. Oh, lawa rumah kak. Oh, cantik. Akak deko sendiri ke ni? Alah dia kau untuk tua. Oh, deko biasa-biasa je. Biasa je. Okey, kalau ikut dinding dia kan, kalau abang nama abang? Rosli. Abang Rosli. Kalau Abang Rosli setuju, saya rasa macam dinding belah sini ni cantik ni kalau kita buat ni. Dia lebih banyak ruang yang saya boleh designkan untuk abang. Kalau abang setuju, saya buatkan. Kalau cik cakap RM1 tu tengok muka pun macam ni. Saya setuju. Okey. Tak nak kan? Siapa tak nak sikit kan? Okey, kalau macam tu, kita buat rumah yang nombor 5, rumah Abang Rosli. Okey, let's go. Okey, barang dah ambil, barang dah letak, apa semua tu Warik penuh. So kita nak start projek kita untuk episod 5. Okey dah, kita cabut dah. Okey, let's see the process. Okey, rumah Abang Rosli kita dah siap, cantik kita orang buat, nampak footed. Lepas tu kita orang buat asyik-asyik buat marble stone kan, buat panjang kan. Ni kita orang buat frame, jadi macam cermin macam tu, jadi macam apa kita panggil apa dia? Frame gambar lah. Frame gambar, ya, macam frame gambar kita orang buat. Ni semua yang gold ni semua kita orang potong sendiri tau. Okay, so Abang Rosli hari ni ada pasal malam, so dia turun bawah kejap tengok apa semua.
anak dia pun nak balik sekali. So kita nak surprise anak dia. Yang penting nak surprise anak dia sebab anak dia tak tahu berapa kos kita buat deko ni. Okey? Okey, tunggu kejap sikit lagi. Lagi berapa minit ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kak, Assalamualaikum. Makan dah siap. Cantiknya. Allah. Cantik, Kak? Cantik dan terima kasih. Okey. Ni anak Abang Rosli. Dia memang tak tahu apa-apa jadi kat sini. Okey, bang. Macam mana bang design kita orang buat? Kualiti lah. Kualiti bang? Memang cantik lah. Cantik bang. Tak tergambar dengan kata-kata ni. Memang cantik. Oh cantik. Yang padu Memang padu? Hmm. Oh mantap. Okey, jom kita tanya sikit Abang Rosli. Dia punya satisfaction level. Okey, abang Bos dia ke sini. Okey, bang. Macam mana hasil kerja kita bang? Kalau 10 tu 10 per 10. Oh, 10 ni. Kita berjaya ni. Customer kita yang kelima, bukan customer. Tetamu kita yang kelima bagi 10 per 10. Okey bang. Kerja dah siap. Ini dah cantik. Okay. Saya tinggal nak minta bayaran saja. Berapa bang bayaran dia bang? RM100. Satu meter ni RM100 je. Betul ke ni? Betul tipu ni? Betul lah, tak ada hidden charge, tak ada charge semua ni. Memang kita buat ni khas RM1. Untuk projek dekor RM1 kita. Dari Zulma. Terima kasih. Nanti kalau ada rezeki, kita orang datang lagi, kita orang cantikkan lagi. Sebab kita ada plan, nanti kita akan buat service rumah-rumah kita dah buat ni, kita nak bagi satu hadiah cenderat hati macam tu. Contoh rumah tu ni macam certified by Zoma macam tu. Okay, so kepada mana yang nak join kita orang, nak lagi rumah korang macam ni, jangan lupa komen kat bawah. Ingat dekor, ingat rumah. Bye.